Ajak awak berjamaah. Aku getaran hati yang membuat awak terpanggil ketika azan berkumandang di masjid dan di musala. Api nama manganyo orang abang nganyo tak ada di danganyo. Bahkan ibu bapa orang azan nyemota. Aduh ibu bapa ambil penentang agama Islam. Kau perlu kita ketahui banyak awak yang melanggar. Siapa orang ibu bapa penentang agama Islam itu? Kalau orang kafir itulah pastinya penentang tu. Sebagian tak lama menentang dia, cuma nyo tak namu masuk Islam saja. Sebagian nyo ada yang menentang, ada sebagian yang menentang. Siapa sebenarnya ibu bapa orang yang menentang agama Islam itu? Inyo beragama Islam, inyo menentang Islam menurut kata Nabi Muhammad. Ada sampai golongan ibu bapa penentang Islam. Orang Islam sendiri yang menentang Islam. Aku balik ke jawaban. Awak orang Islam tapi menentang Islam. Kenapa awak orang Islam kau menegakkan Islam awak? Intan surullah yansurkum. Siapa orang yang menolong agama Allah, ini pasti ditolong oleh Allah. Dalam kenyataannya malahan kita menentang Islam. Ampe macamnya Pak Bu, orang Islam yang menentang Islam. Ya Bu. Ya lalu belakang. Kok kaji ya? Yang para tamu yang menentang Islam, umat Islam itu sendiri yang menentang Islam adalah ketika orang azan inyo mau tapagih. Banyak awak kan? Orang abangnya mau tak? Abang berkata abangnya mau tak di belakang ni dua lah. Kerja siang tadi ni kotanya, dan abang tahu yo. Baaka bagau tadi lah makan gay kau. Padi kau dia menepik orang azan kau. Aku orang Islam yang menentang Islam kau ibu apa-apa. Ada tak terjadi dalam kehidupan mak-mak dia apa-apa kan? Lai, orang azan awak balu upi lo mota. Nyuak dengar orang azan tu. Siana azan tu. Walau nyu anak-anak, walau nyu dewasa, walau orang tua, rancak tak rancak suara azan tu mak, awak dengar elok-elok orang azan tu. Kalau kita mota, namanya kita menentang Islam tu ibu apa-apa. Berapa baliknya tu? Ialah mak ayah macam kawan orang azan bagai. Kalau apa-apa dekat dia orang nanti aturnya. Aku dapat ketika azan tu mak jangankan mau tahu. Sadar membaca Al-Quran awak doang. Umpamanya awak maghrib sambil menunggu waktu isya. Dibaca Al-Quran awak. Salam mak baca Al-Quran awak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zuhfa fala tuwalluhumul adbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung awak sadaqallahul azim. Sedang membaca Al-Quran awak mama ya papa azan orang. Baranti tagak awak baca Quran awak tutui Al-Quran langsung. Takatu bana ibu bapa menghargai orang azan tua. Dalam kenyataannya orang kini banyak ni datang tu mah. Abang berkata abang, orang banyak berkata orang banyak loh. Ibu, nyambung dia nak. Nak iyo kerja awak tuan. Jangan mau tanya orang azan. Nah, aku nama kamu. Yang kedua, orang Islam yang menentang Islam adalah ketika orang membaca Al-Quran nyomota lah. Quran dibaca orang mak. Kemudian anak-anak awak tadi baca Quran tu. Awak asyik lah mota. Ya mak. Nyu apa bila dibacakan orang akan Al-Quran, maka tuntut dengarlah. Kalau indah antuk diam saja, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat dan beruntung kata Allah. Aku memang banyak lo nampak dia bawa perhatian kau. Kadang-kadang bawa penceramah kena sampai lain Hari caliannya anak-anak mengaji hari lambu imota. Aku dapat kita dengar lo apa. Atau makanya ketika orang membaca Quran awak tak boleh zikir kare-kare dah. Kalau kini orang kan dilarangnya zikir kare-kare itu nak boleh dah.
Mama ko na boleh tunala na pakak dah kecil. Di kecilnya tunala na pakak. Ini beko banyak kaji ko ibu bapa na salah pakai dalam kehidupan masyarakat. Kecilnya zikir na boleh kare-kare. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, "Qul rabbaka fi nafsika." Wahai Muhammad, ingatlah Tuhanmu dalam dirimu. Dan kata Allah, bila ayat itu turunnya mama, tidak boleh zikir kare-kare itu di mana masuknya. Nah kini lah. Kalau kini tidak boleh zikir kare-kare. Orang kini kaji ko pabuk lah sama data sawah je pamatang. Lah sapirian ciri kudu je ode-ode. Sehingga ma lah banyak yang salah amal masyarakat kuah. Di mana air kau turunnya? Oh pak, oi, kau nak orang zikir mata antuk ya? Zikir ni baca orang mak, nama tunala nak baca mak. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu kadang palu membaca tu mah. Sesudah sembahyang bawa surah dalam hadis tu. Siapa orang yang membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 menjadi 99, disempurnakan 100. Allahu Akbar, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Siapa orang yang mengamalkan itu setiap sudah sembahyang mah, mangko diampunilah dosa orang tersebut sebanyak buih di tepi pantai. Padahal apa lo tu? Sebanyak buih di lawi dosa awak mah diampuni itu nalah kalau kita amalkan yang tadi itu. Apa sahaja Muhammad? Ya mak, kembali awak ke pokok kaji. Ini maka Nabi Muhammad ko diperintahkan Allah, wahai Muhammad, ingatlah Tuhanmu dalam dirimu. Maksudnya adalah zikir tak boleh kare-kare roh. Ketika ayat tu ibu bapa turunnya di negeri Makkah, Nabi Muhammad di Makkah ketika itu. Islam malu berkembang biak lain. Orang banyak yang benci ke Islam. Sehingganya ama-ama membaca Quran kare-kare di zaman ibu bapa ditebas kepala awak di Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tu sabun Islam pak, sangat ganasnya tu. Tarangga orang Islam ko maca Quran dia ambil pedang ni pancuangnya kepala. Berapa bayunya mak? Masa itulah ayat turun ke bagi Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, ingatlah Tuhanmu dalam dirimu. Kalau kari-kari engkau berzikir wahai Muhammad, engkau dipakuaknya dalam kafir. Ayo kana jo lambo dalam hati, jangan kari-karihan. Aku ayatnya turun di negeri Makkah kau mama. Orang kini ndak zikir ndak boleh kare-kare roh. Tunala tuna pakak roh. Manga berzikir bagarang-garangan bana. Padahal ibu apa zaman kini ko kita lah aman. Zikir nawa kare-kare gini ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Ambo rasoi ibu apa ndak ada orang nak kemanang ko awal. Ada ndak? Ditimpian zikir kare-kare masalah ko tipu tentara anti ko kompi mari. Mangayo ditembainya wa anang baca cukup orang tebak ke baluang aja. Tu yo hati-hati yo mama yo papa. Kini kita laman. Dunia lah merdeka ibu apa? Boleh awak zikir kare-kare. Aku ibu apa kini kaji ko nak duduk orang. Ya bu. Siko bah zikir le kare-kare. Tontok saya. Kalau ambo mah dari mabuk kare ni zikir. Sebab tak ada larangan dalam Islam. Tak ada sepotong hadis mengatakan zikir itu lunak. Zikir itu dianjurkan keras-keras ibu apa batu. Dengan kekuatan zikir awak bahasa mokari itu ama-ama apa-apa. Tabang ambu bini dari dia. Putih atau apa? Hana ni baca tu, hana ni baca tu. Nah, dikabui lagi mah. Aku tentu ya. Alam tentu tak kalau lah. Zikir kau kalau tentu seorang mak tak kalau lah. Contoh tengah malam zikir seorang.
Alah tangguh kawaki bantah bacari leh. Atu akibatnya zikir duna-duna. Tapi kalau kakari mah osamo hilang tekan tua dia. Mana ngakau bahasa mangai tu wah, yo banyak apa? Hilang lo kan tua wah dia mama dia apa. Habis kita kata dia. Jadi orang membaca Al-Quran tu kalau kita mau tak, maka kita umat Islam yang menentang Islam namun. Kedua ya. Nyampe nak. Yang ketiga ibu bapa umat Islam yang menentang agama Islam adalah orang mandi batu lanjang. Wah, papak ke sering kali ke? Mandi goreng ya. Kita tu dah mama mandi goreng. Bagi yo. Indah baju sale banang, yo mama lucu kalang kuali. Ada kata lo mama ya papa mandi awak walaupun di kamar mandi awak sendiri, di dalam rumah awak, dalam bilik awak lo le mama, ndak ada orang lain yang akan melihat doh mandi batu lanjang awak di dalamnya. Mangkonyo ibu bapa awak dikutuk di Allah. La'anallahu wal malaikatu man dakhalal hamama ariyan. Allah dan para malaikat akan melaknat, mengutuk seorang yang masuk kamar pemandian dalam keadaan tak berbusana. Jadi kutuknya itu adalah apa? Masuk ke kamar mandi awak di tengah rumah awak tak pakai baju atau buka aurat awak, dikutuknya di malaikat, dikutuknya di Allah. Amakonyo orang yang suka mandi batu lanjang adalah umat Islam yang menentang Islam. Ada tak terjadi dalam kehidupan ramai-ramai kan? Sudah kau di betul lanjang ni mandi deh. Barang adalah kain buruk cie, kain panjang korbanan tu kain basahan. Kalau orang perusi ko, pak kalau laki-laki dari kain basahnya dari pusik sampai lutut tertutup andanya. Kalau wanita kain basahnya dari dadonya sampai ke jantung batinya. Tu kain basahan. Bakolor awak mandi mak celana dalam tu mandi biar laki-laki biar perusi termasuk kategori mandi batu lanjang, dikutuk itu lama, dilaknat dia malaikat. Mama bawa bulu menuang. Itulah mandi batu lanjang je. Sudah kau malam kini mak kan apa kaji ni biar sedih kau. Kau adu nak mandi subuh bisua korbanan kain saruang cie kita wanita awak. Dari dadu ko mah terlampau sampai ke jantung bati awak walaupun dalam kamar kita sendiri. Kalau apa-apa tu dari pusing awak kalau tuik. Pakai celana dalamnya apa-apa mandi batu lanjang tu namanya. Awak aurat awak ko ibu apa ndak boleh kita perlihatkan. Kau orang banyak ke Allah ke malaikat. Sebab malaikat ibu bapa selalu memandang awak, mencari awak. Ketika kita batu lanjang, malaikat kunyo kabui dari. Wahai mangawang, oh jangan. Aku kaji bawa pulang ni ya. Biar laki-laki biar perusi. Awak sawal lah mandi tu awak pakai kain basahan. Kita tutui aurat awak. Baik di mata Allah, baik di mata malaikat. Apa boleh orang banyak ibu bapa. Aku kadang-kadang awak keindah orang perusi ko uratnya. Nampak-nampaan ke orang. Dipamer-pamerkan emas mutiara awak. Orang perusiku aurat sadonya ibu bapa. Nah indah aurat bagi wanita itu adalah dua telapak tangan dan wajahnya. Di wajah itu dan dua telapak tangan itu indah aurat bagi wanita. Itu labinya aurat tu. Aku ada kadang-kadang ko Sarawak celana orok di atas lutut. Kalau iwana ibu bapa terlampau tapi ketat. Nampaklah kuat tubuhnya ibu bapa jale singalang joma rapi. Aku namanya ibu bapa walaupun pakai baju ke mereka tapi termasuk batu lanjang juga namanya. Orang perusi kalau nak sampi Sarawak tu nak pakanaan. Baju kalau nak sampi nak pakai lo. Nyo panggaan laku-laku tubuhnya kurang banyak. Asal ingonyo bisuak orang yang mempamer-pamerkan auratnya ibu bapa di neraka jahanam tampaknya bisuak. Sebab de gara-gara inyo banyak
para laki-laki yang menghayal di buihnya. Orang laki gua mama gua macam dia itu jauh contoh. Indah dicalian tah. Dicalian bedo. Kalau ada aslah tim dia nyoba. Kalau hendak dicalian bawa dicalian baru so. Indah dicalian. Iko lagi bawa apa-apa. Jadi kita berisiko pakailah pakaian jangan nampak aurat awak, ataupun pakai pakaian awak jangan nampak laku-laku tubuh awak tu. Atau busana pakai berisiko ibu bapak dalam-dalam. Makanya terjadinya perzinahan segala macam lah. Nah, tidak elok terjadi mama di gara-gara orang polisi itu yang memakai pakaian yang seperti itu. Cuma orang polisi ko sopan pakaiannya ibu apa? Nak barame orang laki-laki yang menghayal tengah malam. Kami laki-laki mau menghayal gara-gara pada-pada. Yonya namanya betul lajang tu Anda kalau mama tu hanya lagi gaya. Nana muda-muda kuliah duduk di fakultas, aku memahayal kami laki-laki di tengah malam. Pakai pakaian ketat, mahin nol tu. Wah, yo, mun peso ala mata lo kalau peso dia. Banyak akibatnya mama ya apa. Balik kita kaji beliau, yaitunya termasuk orang Islam yang menentang Islam itu sendiri adalah laki-laki dan perempuan mandi tanpa busana. Kaji pulang bisu awak mandi pakai kain basah lah. Walau lagai mana, awak lagai aku biar. Umur awak lah 82, nak ada 82 dah. Mantang lagai itu nak dah tu lah. Agak lagai mah mandi tu ni janganlah, itu lah deh. Enak. Ini tuang gai mudunya batu lanjang menentang agama Islam, dikutuk Allah, dilaknat para malaikat. Nanti gue ya. Sudah tua mama ya papa orang yang menentang Islam, orang Islam itu sendiri yang menentang Islam, iaitunya Kajamban Tagak. Aku namanya kene papa kok. Gua lagi. Orang Perusina kemungkinan ada. Bau ka bantunya nembusi Kajamban Tagak. Aku namanya kene kok papa buah. Kasawa jo kaladang tasasa bakal mangkete tu ai tangari bertembak aja ke pumatang tu. Baik kata bibanda tembak aja kalau mana taga mah aku dikutuk tu nalau. Urang nan menentang Islam adalah urang suku kencing berdiri. Banyak kau parangi gitu kau papa. Apalagi awak sopir-sopir oto. Kadang-kadang lagi gojek oto berjalan alangik ban mah tembak juga jambat. Ada apa? Banangik aja. Ada kan banangik mah bertembak dengan yang pada sudah dingin. Tu tambangnya. Jadi mama ya papa kita sopir suarto hati-hati dan waspada. Bahaya kayak mentagak aku apa-apa. Akibatnya kawa. Kadang-kadang awak ditasasa bertembak sadu ke tabiang. Kadang tabiang tu ada makhluk Allah sarang sinan makhluk halus. Rumah nyubana anak setembak awak. Muange gitu. Kali rawang mah aja. Sudah tu mama ya papa. Aduh orang pa mau mengecek di kampung bola lama kejadiannya. Inyo disuku ka Kajamban Tagak kowe, kencing berdiri kowe. Antaba ama ari kasanjo Kajamban Tagak lah. Rupanya ibu apa kane makhluk halus kane Kajamban tadi. Sampai tiba di rumah ibu apa inyo langsung sakit. Ndak bara lamun juga mama matinya. Akulah hati-hati kita. Mangkunyo dalam Islam tua dilarang Kajamban Tagak. Kalau lalu dua awak, tentu ibu apa ndak awana. Kalau tagak aku sembarang je nyo, sembarang kejadiannya. Akini gamanyo awakku diajar di orang Kajamban Tagak tu. Ba mau kasunyo diajar. Payah tempat kamu semua saji di kota-kota. Di kampung pun lah mulai lu cici. Di buih ni ibu apa tampik Kajamban Tagak. Sehingga awak yuk Kajamban Tagak kau tak bisa bersuci dah. Aku lah mau dinyukini orang tak tentu jo kaji. Apa dua Kajamban Tagak tu termasuk dosa besar adalah menentang agama Islam awak tu namanya. Kalau orang Perusi yang boleh yakin dan percaya tak akan pernah terjadi tu tu nyo apa-apa nyo udah bo hati lah awak supir oto
Jangan sembarang kali tembak aja. Nah, beko kanai makhluk kalui awak sakit tersapu namanya mak amo bebuye munculnya amo lamah sabalah badan awak dia. Berapa banyaknya orang yang sakit-sakit tersapu mak kesinggungan namanya. Kenapa dia di dunia aku makhluk Allah sangat banyaknya. Apalagi makhluk halus lebih banyak daripada kita mak. Nak berapa? Makhluk halus tu lebih banyak pada manusia. Ibili tu setan ibili mama berapa banyaknya. Banyaknya iblis dan setan tu pada kita Pak Bu. Dijatuhan penyai dari langit ke bawah. Tersangkui di iblis itu mak dah sampai ke tanah. Abara karapiknya iblis ku ke dunia wah. Penyai barak ketiknya dijatuhan dari langit ke bawah dah sampai ke bumi mak tersangkui di badan-badan iblis itu. Atakatu banyak iblis. Takatulah mau jin atau pemunyantu kecurang bagai penghuni-penghuni bukit, penghuni-penghuni segala macam aduhnya mama. Orang kini nak percaya orang. Lu aduh, nak percaya dan doa cubalah. Nak kata sampai nangkit tu, kan mentagak kan. Kudu ada tagak. Kau datang kau nak ramam dah ya, membocor sudah tu dia nya. Muta membocor macam penyakit tibur. Aku hati kita ibu apa-apa, aku kajian awak iaitunya orang Islam yang menentang Islam sampai golongan jangan terjadi dalam kehidupan awak. Yang pertama orang azan jangan awak mota. Nang kedua orang membaca Quran jangan elok jangan awak mota lo. Nang ketiga mandi awak tu pakai kain basahan jangan awak mandi batu lanjang. Sudah tu buang air kecil apa-apa kau dapat jangan tagak dua awak lain. Duduklah awak elok. Kita buang air ketik awak. Kau dapat ibu apa? Buang air ketik, buang air gadang. Kau jali lu alamnya. Jangan sembarang kau campak aja. Bahaman kau tak katu. Hati-hati kita pak di kajian-kajian suci. Kalau awak campak, buang air ketik awak ke tanah. Buang air gadang awak ke tanah. Tanah ado di batang tubuh awak. Dicampak, buang air ketik awak, buang air gadang awak ke air. Air ado dalam batang tubuh awak. Dicampaan ke api ada di batang tubuh awak. Dicampaan ke angin ada dalam batang tubuh awak. Kama buang air ketik, buang gadang kau kita campaan mama ada apa-apa. Siapa lah jali dia mama ada apa-apa. Kama kita campaan. Tak kalau angok kata bang nanti ibu apa nyawa lapik di tubuh awak. Baku bang ciri, baku bang kadamban kita ibu apa-apa. Dari kini kita cari kaji tu, kaji basuci namanya ibu apa, supaya jali kama kita campaan najis awak, najis gadang, najis ketek, daki di batang tubuh awak ke ibu apa. Ketika kita mandi, jali kama apa yang kita campaan dan secara etika dan makrifat kama kita campaan buang ketek awak, najis gadang dan najis ketek ku andanya ibu apa. Itulah kaji ke dalam kaji ibu apa. Kalau seandainya, ayolah kita buang air ke tampik WC. Lah tampik-tampik yang disediakan untuk buang air ketik dan buang air gadang. Jangan sembarang dalam parak ni sembarang kali tembak aja. Dan sembarang kali campak aja. Banyak akibatnya. Apalagi di bawah kayu yang berbuah. Yang dihormati dalam fikir kalian. Tidak boleh buang air ketik, buang air gadang di bawah pohon yang berbuah. Maksudnya apa? Pohon itu yang dihormati buahnya. Contohnya durian, pisang, manggi, cubada. Kau tak boleh awak buang air gadang di bawah-bawah ni tu. Ya tak? Ada barangnya. Kau di bawah tang durian pancan. Jatuh durian, malah lapuk mungkin bayar. Maka lain nak kerembian tak kerembian bedo. Makanya nak sedap tu tak boleh buang air ketik dan buang air gadang di bawah sajar yang berbuah. Itu rendah kajiannya baru mak. Kalau kita mengaji fikir rendah kajiannya baru. Tentang pengaturan buang air kecil dan buang air gadang. Madu awak kama. Duduk awak apolo. Masuk WC apa doa dibaca. Keluar dulu doanya mak. Tak boleh sembarang kari pancan. Saja itu adalah mengatur fikih namanya. Kalau nak tadi itu kaji itu boleh mak. Kaji hakiki kajinya itu iaitu mencampan najis besar dan najis kecil gua. Kama kita campan pada hakikinya ibu apa-apa. Hari dah pukul 9. Kaji lah mau benar belum pasuko mau pewa dia. Ini mau perhatian orang. Patang boleh rami pada ko. Kini lah patambah langang. Namanya ko mak baru alu 10 yang pertama. Alu lepan 10 oleh. Baru deh. Minggu ke 1 7 hari baru.
7 hari baru mak Ramadan berjalan lah mulai lengang suruh awak. Apalagi lah 5 wala kate, apalagi kalau lah 20 kate, aku lah modelnya ibu apa 1 Ramadan sampai 5 Ramadan tua. Iyo rasul kamalatu suruh di masjid mak. Kalau lah 10 kate ibu awak macam masjid lain. Sabmut maju ke depan ibu apa orang banyak entah kama-kama apa inyo. Aku rapik kalau kita duduk kini sampai Ramadan berakhir jangan sampai absen awak ke masjid dan ke musala. Kita penggunaan Ramadan ko sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal ibadah awak, maafui dosa awak selama kuna kita kerajuan, membakar dosa namanya mama. Kemudian 20 kata nanti 21, 22 sampai 30 itu namanya pembebasan dari siksaan api neraka dan pintu surga dibuka segadang-gadangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asia nak kemenapian mak orang yang sungguh-sungguh dari awal sabatu batu nyonyen taruh saja di awal start Ramadan sampai Ramadan berakhir amangkonyo akan dibebaskan daripada siksaan neraka dan pintu surga dibuka segadang-gadangnya. Masuklah anda ke dalam surga dari pintu manapun yang anda suka yang kata Allah. Jadi ibu bapak mau banyak-banyak telah biasa kurang tak ada terlunak muncul terdorong kata terlompek tak singgung pakai kanaya talantuang pakai keturun ama-ama juga apa-apa juga kata ambo minta maaf kepada kita bahasa mubari itu semua lagi maaf barang. Baik, alhamdulillah akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.